Okey, Assalamualaikum dan selamat kepada semua. Okey, untuk video kali ni saya nak tunjuk cara penukaran tiub basikal. Okey, so ini adalah basikal rim, iaitu basikal kecil kanak-kanak. Okey, so untuk video ni saya nak tunjuk cara nak tukar tiub lah. Okey, pertama kalau korang tak biasa nak beli tiub saiz macam mana, first kali korang tengok di sini. Okey, di sini dia dah tulis iaitu dia punya saiz berapa-berapa diikut kepada rim dan juga tayar. Okey, so korang kalau nak beli tiub, nak beli online ke apa, korang rujuk dekat number kat sini lah. Okey, kat sini. Ni adalah dia punya saiz tiub yang patut dipakai di rim ini. Okey. Okey, untuk umpil tayar basikal sebenarnya korang perlukan alat ini. Tapi sebenarnya untuk rim basikal ni dia mudah sahaja. Kalau korang tak ada benda ni pun tak apa, boleh pakai screwdriver mata lepeh. Okey, yang ni boleh beli di kedai Iko, ada dalam RM2 lebih je, ataupun korang boleh beli online lagi murah, RM1 lebih pun boleh dapat ni. Okey, so untuk video ni saya nak guna screwdriver mata lepeh. Okey, sebab mungkin tak semua orang ada benda tu, jadi saya akan guna yang ni. Dan korang perlu cari, boleh guna kain ataupun plastik untuk lapik, ataupun tak nak bagi benda ni tercucuk di tiub nanti. Okey, macam ni. Okey, boleh. Okey, so kita akan start di sini. Kita masukkan di celah ni dan kita tarik. Okey, so dia terbuka. Okey, dan seterusnya kita ambil, ambil ini dan umpil di sini. Okey, dia dah terbuka. Korang ambil ke tangan macam ni. Okey, tarik je. Sebab dia simple je. Dia tak macam tayar motor tau. Tayar ni mudah. Okey, boleh guna tangan, ataupun korang ulang step ni, cabut yang ni, umpil kat sini pula. Tapi basikal ni sebenarnya mudah je. Okey, tarik pakai tangan je. Okey, selesai. Tolak je kepala ni, dan kat sini kita tarik macam ni je. Okey, selesai. Dan kita keluarkan tiub. Okey, sambil akad ni, sambil buka ni. Okey, kalau korang ala-ala nak tukar tayar pun mudah je. Yang ni, okey, macam ni, tarik macam ni je. Terus dapat. Mudah je. Okey, kalau nak pasang balik tayar, contoh korang dah beli tayar baru. Okey, yang ni masukkan sini. Okey, tolak je macam ni ya. Okey, selesai. Okey, kalau tiub baru biasanya dia kempis lah. Okey, untuk bila ada tiub baru, korang kena pump sikit bagi dia ada angin. Kalau tak, nanti bila dia kadang kempis macam ni, risau nanti bila kita masuk dalam tayar dia berlipat-lipat. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh kita pump sikit je bagi ada angin macam ni. Okey, dan seterusnya kita boleh mulakan masuk. Okey, so lubang dia ada di sini. Okey, kita masukkan kepala dia macam ni dahulu. Okey, dah nampak. Okey, kita tolak tangan dengan jari. Okey, ni dia tampak sengit kan? Kita tarik sikit ni. Okey, tarik sikit sini bagi dia center. Okey, dan selesai. Okey, pastikan dia tak sengit-sengit. Kalau sengit, korang tarik sini sikit je. Tiub macam ni. Okey, settle. Okey, dan seterusnya kita masukkan tiub. Cara masukkan tiub, pastikan dia tak berlipat. Kita buat macam ni. Okey, kita masuk. Tolak-tolak saja. Okey, bila ada angin, dia tak akan berlipat-lipat lah. Kalau korang tak pump dulu, dia berlipat, bahaya nanti. Dia meletup. Kita masukkan. Okey, pastikan yang nampak ni, kita tolak dengan jari biar dia ke dalam rim. Okey, macam ni kita tolak. Kita tak nak dia terkeluar.
Okey, so sudah selesai. Kita tarikkan sikit bagi center. Korang boleh pakai minyak masak yang goreng di dapur tu untuk sapu di tepi-tepi rim macam ni. Nak bagi licin. Sapu-sapu saja kalau korang ada minyak masak, bagi keliling rim. Okey, untuk kita tutup tayar ni, kita start di sini dulu. Dekat kepala ni. Kita tolak je macam ni. Okey. Bila ada minyak dia lagi mudah masuk. Okey, tolak macam ni je. Okey. Selesai. Bak tayar lembut je. Kalau tak ada, korang pakai je benda ni, masukkan. Tapi lain tayar basikal mudah je. Dia just tolak-tolak je. Okey, dah dapat. Dan kita boleh pump. Okey, so angin dah pump. Kalau boleh jangan terlalu keras sangat. Kita buangkan angin sikit. Dan kita test. Okey, bila alang-alang tu korang dah buka rim ni, boleh check di sini sekali. Nampak tak dia longgar? Okey, jadi kita perlu pusingkan skru ni saja. Ni. Skru ni kita pusing. Bagi ketat. Okey, siap. Kepala ni jangan lupa untuk tutup. Okey, so benda mudah sahaja dan korang boleh cuba sendiri di rumah. Tiup korang boleh ikut saiz ni dan beli online je, murah saja. Dan kalau korang nak senang, belilah benda ni. Harga dia murah saja, beli dua dalam RM4 je dua ni. Okey, so itu perkongsian saja. Selamat mencuba dan assalamualaikum dan bye bye. Kita jumpa lagi di next video. Bye.